Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak ikan patin, masak tempoyak bersama dengan timun. Okey, ni antara bahan-bahan yang saya dah siapkan. Ada ikan patin, ada tempoyak, ada kunyit hidup, daun kesum, cili padi dan cili merah besar. Okey, mula-mula saya nak kisar dulu bahan ni. Bahan yang saya kisar tu ada sedikit daun kesum, ada kunyit hidup, ada cili merah besar dan cili padi dan juga tempoyak. Lepas tu bolehlah masukkan air, kisar sehingga hancur. Dan ini hasil bahan kisar. Okey, bolehlah masukkan dalam periuk. Masukkan juga air. Kalau nak kuah lebih, boleh lebihkan air. Lepas tu boleh buka api dan kacau sehingga ia mendidih. Sementara tu saya nak potong dulu timun. Nak masukkan dalam masak tempoyak nanti. Bila kuah ni dah mendidih, bolehlah masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Kalau rasa kuah ni kurang pekat, kurang tempoyak, boleh tambahkan juga. Teruskan kacau biar dia sepati. Lepas tu masukkan juga 1 asam keping. Bila kuah ni dah mendidih, bolehlah masukkan timun. Masukkan juga daun kesum dan juga bunga kantan. Dan kalau nak lebih sedap, letak sedikit daun pepijat. Kemudian bolehlah masukkan ikan patin. Teruskan kacau sehingga ikan ni masak. Okey, nampaknya ikan patin masak tempoyak dah masak, siap untuk dihidang. Makan pula dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.